Android player dalam kereta korang sekarang dah nampak macam tablet besar dia. Sebab itulah Dynavate ada keluar S Series 2026. Hari ni, saya nak unbox S-Series 12.3 inci model 2026. Skrin dia nampak slim dan premium. Skrin dia 12.3 inci besar. Tengok YouTube pun boleh full screen terus. Memang mantap dan cantik. Wush, dalam dia ada Snapdragon processor. Jadi memang laju bila buka apps. Siap dengan AKM DSP dengan 6 audio tuning. Sound kereta terus naik level. Bluetooth 5.0 ke, software ke, semua smooth. Sebab dia guna Android Player version 14. Dynavate, mestilah kita support 360 dengan 6-way camera untuk korang. Nak parking pun mudah, nak tengok kiri kanan atas bawah pun tak payah takut-takut. Screen dia 2K resolution, memang terang dan mantap, lagi clear sharp. Kalau korang nak Android Player yang slim, premium dan nampak moden macam pakai MERS, tunggu apa lagi? Komen bawah atau